yang penuh penyesuaian. Rutin harian menuntut perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Lensa TV PSS 2026 bersama saya Nur Hayani, pengacara anda dalam liputan anda pada hari ini. Alhamdulillah, sekolah kami telah selesai menjalankan beberapa program yang bermanfaat. Nak tahu apa yang berlaku? Jom kita tengok. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang suasana dan maklum warga Smart Kelana terhadap pengisian pada hari ini, kita terus sertai rakan wartawan saya di lokasi. Silakan Aina. Terima kasih kepada rakan setugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina, wartawan anda pada hari ini. Bersama saya pada hari ini ialah salah seorang murid Smart Kelana. Yang pertama, apakah perasaan anda apabila dipilih menjadi Muallim Syabab? Saya berasa gembira kerana pertama kali ini saya mendapat Muallim Syabab. Yang seterusnya, adakah wajar program Muallim Syabab diteruskan setiap tahun? Bagi saya ia wajar kerana Muallim Syabab ni dia dapat membantu murid yang lemah untuk mencapai tingkatkan lagi prestasi akademik. Soalan yang terakhir, apakah tips atau nasihat yang boleh kamu kongsikan? Yang boleh saya kongsikan ialah belajarlah bersungguh-sungguh agar dapat mencapai cita-cita anda suatu hari nanti. Baik, terima kasih. Kini saya bersama salah seorang lagi murid Smart Kelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah daurah ini membantu anda untuk lebih bersedia menghadapi bulan Ramadan dan bagaimana? Pendapat saya, ia sangat membantu untuk saya menghadapi bulan ini. Kerana dalam bulan ini kita boleh lakukan banyak kebaikan dan amalan seperti bersedekah, menunaikan zakat dan solat tarawih. Baik, terima kasih. Seterusnya, kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Nur Nazif bin Jamal Rashid, Pengetua Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Putra Makmur. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya yang pertama, bagaimanakah daurah kita pada hari ini dapat membantu membentuk akhlak pelajar secara menyeluruh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya, sekolah kita, Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Putra Makmur telah mengadakan daurah Ramadan ataupun pelancaran daurah Ramadan pada pagi ini. Apa yang saya nampak ya, dari segi daurah ini dapat membentuk akhlak pelajar secara menyeluruh ya. Yang pertamanya dengan mengukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau dari situ kita nampak akan terbit rasa ikhlas ya dalam beramal dan juga sabar dalam menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baiklah ya. Jadi pentingnya daurah kerana kita tahu kita sebagai manusia perlu kepada pengisian dan perlu kepada sesuatu yang boleh memotivasikan kita ya. Jadi dengan adanya daurah ini ya, adanya penerangan daripada guru yang diberikan tanggungjawab sebagai personal in charge ya, dalam daurah ini, maka dapatlah ilmu-ilmu disampaikan dan juga seterusnya memberi kesedaran ya kepada para pelajar ya untuk bermuhasabah ya, diri buat postmortem ya tentang apakah yang sepatutnya ya dilakukan oleh seorang individu muslim ya, yang mana kita tahu tujuan Rasulullah SAW itu diutuskan ialah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan, iaitu Rasulullah SAW ya, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ya. Jadi dengan adanya daurah pada bulan Ramadan ini, dan kita tahu ya, daurah yang diberikan itu ya, dapat membantu pelajar untuk menjadikan diri mereka ya, seorang yang mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Azlan tadi ya, dengan adanya ilmu maka seterusnya kenalah beramal dengan ilmu tersebut. Jadi dari situlah ya, apa yang saya nampak daurah ini dapat membantu membentuk akhlak pelajar. Okay. Terima kasih Tuan. Yang terakhir, kita bersama dengan Ustazah Siti Sarah binti Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah objektif utama program Muallim Syabab ini diadakan? Objektif utama program Muallim Syabab ini diadakan, yang pertama meningkatkan prestasi akademik, iaitu kita dapat membantu murid yang lemah. Yang kedua, membina keyakinan diri, iaitu dapat melatih Muallim Syabab untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga, pembelajaran kolaboratif, iaitu mewujudkan pembelajaran yang santai serta lebih faham dan lebih seronok. Baik, saya terima kasih atas penerangan itu.
kita kembali kepada rakan tugas saya. Terima kasih Aina atas laporan sebentar tadi. Semoga perkongsian pada hari ini terutamanya Muallim Syabab dan daurah ilmu dapat memberikan kita manfaat kepada kita semua. Sekian sahaja laporan Lensa TV PSS pada hari ini. Saya Nur Hayani. Sehingga bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.